Boleh puasa tak bila baru lekat, kita semua nak jadi ibu yang sihat, tapi apa yang terjadi kalau puasa di peringkat awal ni? 2 minggu lekat adalah fasa awal yang sensitif. Masa kritikal, embrio mula berkembang dan semua nutrisi penting diperlukan untuk perkembangan otak serta organ-organ penting. Puasa boleh menimbulkan risiko dehidrasi dan kekurangan nutrisi jika tidak diurus dengan baik. Namun, keadaan tubuh berbeza untuk setiap wanita. Ada yang badan toleran dan mungkin tak alami kesan buruk, tapi ada juga yang mudah letih, pening atau mengalami gangguan perut. Kalau rasa pening, keletihan melampau atau kram yang luar biasa, ini petanda badan mungkin tak sesuai untuk terus puasa. Untuk ibu hamil, puasa menuntut perhatian khusus terhadap pengambilan air dan makanan seimbang di waktu sahur dan berbuka. Pastikan nutrisi yang diambil tinggi vitamin dan mineral untuk sokongan kepada pertumbuhan embrio. Nasihat saya, rujuk doktor yang follow up anda. Nasihat perubatan adalah kunci. Setiap kehamilan adalah unik. Sebaiknya, bincangkan ni dengan doktor atau pakar kesihatan sebelum teruskan puasa, terutamanya jika ada sejarah masalah kesihatan. Jadi, boleh puasa tak awal kehamilan? Jawapannya, tergantung pada keadaan badan korang dan yang paling penting, jangan buat sendiri tanpa rundingan dengan doktor. Kalau korang pernah puasa sewaktu awal kehamilan atau ada tips bagaimana jaga nutrisi semasa puasa, komen saya puasa dan ibu kat bawah. Jangan lupa share video ni supaya kawan-kawan yang lain pun tahu.